Nasionalisme, perkataan ni kita selalu dengar kan? Tapi apa sebenarnya maksud dia? Hari ni kita nak tengok satu benda yang menarik, macam mana dua negara jiran, Indonesia dengan Thailand, membina negara mereka dengan cara yang memang sangat berbeza. Satu melalui api perjuangan, satu lagi melalui kebijaksanaan istana. Jom kita mulakan. Cuba fikir sekejap, bila sebut je nasionalisme, apa yang terus muncul dalam kepala anda? Selalunya, mesti terbayang pasal perjuangan, pasal menentang penjajah, betul tak? Tapi kan, adakah itu satu-satunya jalan? Adakah semangat kebangsaan tu mesti lahir dari penentangan? Soalan inilah yang akan membawa kita menyelami dua kisah yang sangat berbeza. Okey, inilah dia perbezaan paling ketara antara dua negara ni. Bagi Indonesia, nasionalisme tu lahir sebab nak dapatkan kemerdekaan. Mereka berjuang untuk bebas. Tapi untuk Thailand pula, nasionalisme mereka ni lebih kepada nak kekalkan kedaulatan yang sedia ada. Nampak tak? Satu nak bina benda baru, satu lagi nak jaga apa yang dah ada. Jom kita mulakan dengan Indonesia dulu. Apa yang unik kat sini ialah semangat kebangsaan tu bukan datang dari golongan atasan atau istana tau. Tak, ia betul-betul datang dari bawah, dari rakyat marhain. Macam api yang menyala, hasil dari rasa tertindas oleh penjajah. Penting untuk kita faham ni, semangat nasionalisme kat Indonesia ni bukan macam satu rancangan besar dari orang-orang atasan. Ia lebih kepada satu reaksi, satu tindak balas organik dari rakyat biasa terhadap apa yang Belanda buat. Dan dari mula lagi, matlamat mereka jelas, tak ada pusing-pusing. Merdeka sepenuhnya, noktah, tiada kompromi. Tapi kesedaran macam ni tak datang tiba-tiba kan? Semuanya bermula dengan idea, dengan tulisan. Dan di sinilah munculnya nama Raden Ajeng Kartini. Melalui surat-suratnya sekitar tahun 1911, dia mendedahkan betapa teruknya dasar diskriminasi Belanda yang bukan je menindas, tapi betul-betul membantutkan kemajuan orang Indonesia. Tulisan-tulisan dialah yang jadi macam percikan api pertama. Dan dari percikan api tu, kita boleh nampak macam mana ia merebak. Mula-mula dari idea Kartini tahun 1911, lepas tu ia berkembang jadi gerakan budaya macam Muhammadiyah pada 1912 untuk pertahankan identiti. Tak lama lepas tu, ia jadi lebih serius menjadi gerakan politik bila Sukaryo menubuhkan PNI tahun 1927. Dan kemuncaknya, tahun 1928 dengan Sumpah Pemuda yang ikonik tu. Satu detik yang menyatukan semua. Ya, Sumpah Pemuda 1928. Inilah dia, satu detik penentu. Cuba kita bayangkan sekejap. Seluruh Nusantara tu ada beratus-ratus suku bangsa, cakap bahasa yang lain-lain, tapi pada hari itu mereka semua berkumpul dan berikrar mengaku jadi satu. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Wow, boleh dikatakan inilah detik lahirnya identiti Indonesia moden. Okey, sekarang kita tukar gear. Jom kita ke Thailand pula. Cerita kat sini, memang 180 darjah berbeza. Kalau kat Indonesia, semangat tu datang dari jalanan, kat Thailand pula, ia datang dari istana. Fokusnya bukan nak lawan penjajah, tapi nak elak dari dijajah terus. Cara Thailand ni memang lain macam sikit. Ia satu strategi yang proaktif yang dirancang oleh pihak istana. Daripada angkat senjata, raja-raja Thai memilih jalan yang lebih bijak, diplomasi dan pemodenan. Seolah-olah mesej mereka kepada kuasa barat macam ni. Hei tengok ni, kami pun moden macam kamu. Jadi tak payah susah-susah nak selamatkan atau jajah kami, okey? Dan inilah dia strategi genius Raja Mongkut dan pewarisnya, Raja Chulalongkorn. Apa yang mereka buat? Mereka jalin hubungan baik dengan barat. Mereka tiru sistem birokrasi barat. Malah mereka upah orang barat jadi penasihat dalam pentadbiran dan tentera. Semua ni satu tujuan je. Nak tunjuk yang Thailand ni negara bertamadun, bukan negara yang perlu dijajah. Dan teka apa? Menjadi. Strategi itu betul-betul berhasil. Sampai hari ini, Thailand dikenali sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak pernah dijajah secara rasmi. Hebat kan? Tapi, bila satu masalah selesai, selalunya akan muncul masalah baru. Ancaman dari luar memang dah berjaya dielakkan, tapi rupa-rupanya ada api dalam sekam. Ancaman baru datang dari dalam negara sendiri. Golongan cerdik pandai dan tentera mula mempersoalkan kenapa raja ada kuasa mutlak. Okey, negara kita bebas dari penjajah, tapi rakyat pula, adakah kita bebas dari kuasa mutlak raja? Persoalan inilah yang akhirnya meletuskan revolusi 1932 yang diketuai oleh Parti Rakyat. Dan dalam sekelip mata je, bam,
Thailand berubah terus. Dari sebuah negara monarki mutlak menjadi monarki berperlembagaan. Raja masih dihormati sebagai ketua negara, tapi kuasa pemerintahan yang sebenar dah beralih ke tangan Perdana Menteri. Selepas revolusi itu, musuh nasionalisme Thai pun berubah. Isunya bukan lagi pasal penjajahan politik oleh Barat. Fokus baru mereka ialah penjajahan ekonomi, terutamanya oleh syarikat-syarikat Barat dan juga dominasi peniaga berketurunan Cina. Jadi, kerajaan di bawah pimpinan Vibuln Songkram mula memperkenalkan macam-macam undang-undang. Tujuannya satu, nak pastikan ekonomi negara ini betul-betul dikawal oleh orang Thai sendiri. Okey, jadi kita dah tengok kedua-dua cerita, Indonesia dan Thailand. Dua-dua jalan yang sangat berbeza kan? Sekarang, jom kita letak sebelah menyebelah dan tengok perbezaan mereka dengan lebih jelas. Senang cerita macam ni lah. Nasionalisme Indonesia tu jenis bottom up. Dari bawah ke atas. Puncanya, penentangan terhadap penjajah, dipimpin oleh aktivis dan rakyat, tujuannya merdeka. Thailand pula jenis top down, dari atas ke bawah. Puncanya ancaman luar, dipimpin oleh raja dan golongan elit, caranya diplomasi dan pemodenan. Memang dua acuan yang langsung tak sama untuk membina sebuah negara. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari semua ni? Dan yang lebih penting, macam mana sejarah yang sangat berbeza ini masih lagi membentuk siapa Indonesia dan siapa Thailand pada hari ini? Inilah kesimpulannya. Kita ada dua negara duduk bersebelahan je, tapi DNA kebangsaan mereka jauh berbeza. Satu negara tu lahir dari api revolusi rakyat. Satu lagi pula dibentuk dengan cermat melalui diplomasi istana. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Macam mana agaknya semangat revolusi rakyat di Indonesia dan legasi diplomasi diraja di Thailand tu masih lagi mempengaruhi politik, masyarakat dan cara fikir mereka sampai ke hari ini. Kerana sejarah ni, ia bukan sekadar cerita lama. Ia sentiasa hidup dan membentuk siapa kita sekarang. Terima kasih kerana bersama saya.